Oh, ni kasak. Oh. Ni kasak, geng. Okey. Tengok siapa yang kena. Oh, ada, geng. Wah, ada kena. Wah, alhamdulillah, geng. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kasak, geng, kasak. Oh, tu dia. Kasak ni. Oh, kena, geng. Kena. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Okay, welcome back to Shadow Anglers. Aku main repeat balik di spot yang gasak aku dengan Cikgu Wan tempoh hari. So, alhamdulillah cuaca okey. Tengoklah. Andai kata rezeki Allah tu tertulis pada kami, InsyaAllah kan tak masalah selamat. Komplot aku berang ni bersama dengan Cikgu Wan Striker. Alhamdulillah dia Cikgu Wan cakap telefon ni, jom, free tak free, ayak dah lawa, cuaca okey. Okey, aku pun buat keputusan untuk turun lah. Cikgu Wan Striker, geng, di sebelah sana. Dia tengah buat macam biasalah. Bila aku sampai aku nak buat intro, macam biasalah Cikgu Wan dah dia dah buat setup lah, geng. Okey, Cikgu. Okey, Cikgu. Okey, baik, sihat. Sihat. Alhamdulillah. So, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita turun lagi berganding bahu untuk mencari rezeki, guys. Ya, alhamdulillah. Baik, so harapan kita pasti. Pasti Gagasan, geng. Pasti gasak. Hari ini air dia, geng. Air dia, tengok Cikgu Wan cakap air dia, geng. Okey, geng. Jangan lupa, geng, bantu Cikgu Wan Striker, hantar butang subscribe di channel beliau, okey. Pada yang nak datang sini tak tahu naik apa, tu dia. Bot kita, geng. Bot Habib, geng. Di sana. Itu bot dia, geng. So abang boleh roger Cikgu Wan Striker, geng. Tempat ni tempat dia, geng. Aku tak boleh nak melanggar dia, geng. Aku main kat sini pun aku hormat dia, geng. Okey, Cikgu. Okey, mantap. Bagi sahabat-sahabatku yang baru pertama kali berkunjung di channel Shadow Anglers, support aku dengan subscribe di bawah, okey. Semoga aku terus berkarya, terus aku mempertontonkan ke hampa skill-skill di dalam dunia hanya ni, okey. Okey, tak perlu buang masa sebab di waktu gasak dan waktu makan di tempat Cikgu Wan Striker ni adalah waktu-waktu yang tertentu. So tak perlu nak panjang lebar. Stay tune dengan aku, kita tengok menjadi tak menjadi hingga ke pengakhiran episod ni kali, okay? Seperti biasa, geng. So kalau teknik casting ni aku takkan lari daripada menggunakan setup full set tension, geng. Okay, reel aku menggunakan Xeon 103 HSL. Aku pair dengan Rode Ryoku, geng. Ryoku M-Tune. So mainline aku menggunakan Seahawk Bass Hunter. Aku pairkan dengan leader Seahawk Absorber 100% fluorocarbon, okay? So kita tengok menjadi tak menjadi, sama ada dia menggasak ke tak menggasak, okay? So dalam masa yang keadaan yang sama, mata kita kena liak, geng. Memang aku fobia lah. Dalam masa yang sama kita setup, mata kita kena liak, geng. Untuk hari ni aku akan mentaruhkan 2 set untuk setup aku punya loban, okay? Seahawk Carbon Hunter. Aku pair dengan Rode Kingdom Extreme, okay? Mainline aku menggunakan Seahawk Bass Hunter juga. Leader aku menggunakan Seahawk Absorber 100% fluorocarbon, okay? Ni untuk setup aku punya loban lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap ada sambaran-sambaran padu. Okay, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Lengan pertama. Ui, ada ikut, geng. Ada ikut. Okay. Tengok siapa yang kena. Oh, ada, geng. Wah, ada kena. Wah, alhamdulillah, geng. Wah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, kasak geng, kasak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah GT geng. Tarik sini. Alhamdulillah. Strap pertama geng. Alhamdulillah strap pertama geng. Wah. Terbaik ah. Alhamdulillah strap pertama geng. Terbaik. Wah, Teguh. Baik ah. Oh, ya. Balingan pertama kena. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Aku cakap ada dia ikut geng. Uish. Duduk itu. Strike pertama untuk Inari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan seterusnya. Mai. Oh, dah ikut geng, diikut. Mata dasar ni. Ui, tak kena geng. Tak kena. Samak tak kena geng. Ha. Yes. Oh. Cikgu Wan geng, Cikgu Wan. Size. Oh. Cikgu Wan menyusul pula geng. Alhamdulillah. Pergi jauh. Naik. Oh, tu dia. Kasak ni. Size. Oh. Alhamdulillah. Kasih naik cikgu. Alhamdulillah, dah telan terus. Oh, mantap. Terbaik ah. Oh. Kita kira ni kemenangan pertama. Oh. Sama dengan punya situ. Baik, tengok muka sikit. Haha, pans. Mantap. Oh, kena geng. Kena. Tak kasak mana geng. Tak kasak mana, baby. Dah ambil depan mata. Dengan gawang besar. Gawang besar malah geng. Tengok rakus tak rakus. Gawang besar menjamin. Alhamdulillah geng. Sabar. Gawang besar geng. Cuba tukar. Alhamdulillah geng. Mencangkok geng. Baik lah. Alhamdulillah geng, kita nama rezeki geng. Mana rezeki Allah tak pernah salah alamat. Betul cikgu ah? Betul. Depan mata. Wow. Baby geng. Depan mata geng. Kemenangan kedua. Dua-dua dalam 15 minit. Dalam 15 minit eh. Tu dia. Telan habis orang kecil pun. Baik lah. Mantap, Guan. Kasih pans dulu.
Tak mau kau lah merah. Wah, ada geng. Ada, baru duk cakap geng. Baru duk cakap geng. Alhamdulillah. Depan mata geng depan lah. Kena aku perut geng. Dia tanduk ah. Ping. Gewang pun ping. Gewang pun ping geng. Ping. Alhamdulillah geng. Rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Padu. Depan mata geng depan lah. Padu. Uish, siapa telefon? Siapa telefon? Kacau. Kemenangan. Terusnya. Aduh, time ni lah nak telefon. Empat menoyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yes, kemenangan 3 sama. Baby pun dia. Baby dia pun dia geng. Dia kuat tarik. Dia tarik kuat. Mesin dia gila ni. Sama. Kemenangan sama, kita cuba pakai shadow red jap ni. Kemenangan sama. Kemenangan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yup. Ha. Oh, ini kasar ni. Ini kasar. Banana tu lama tu bro. Ya. Sumpah lah berapa tahun tu. Oi, kasar. Saiz tadi. Banana. Padu lah. Dengar. Padu lah dia punya drag. Alah macam dia talan tu itu. Mana sudah dia? Mana tu sangkut kat dagu tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saiz. Baik ah. Apa dapat anak ikan ni? Anak ikan apa ni geng? Anak ikan ni. Dapat geng. Ada geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Dan naik dah tamak geng. Alhamdulillah. Lega geng. Dapat sekok geng. Alhamdulillah. Sedap makan ni geng. Sedap makan. Sedap makan geng. Ni kasak geng. Oh, ni kasak. Oh. Ni kasak geng. Allah, lucu. Aduh, lucu geng. Aduh, sayang. Lucu.
Sayang geng, sayang. Kasak tu. Ini kat situ lah. Kasak tu. Sayang. Sayang. Kita cuba lagi. Ada yang kasak ni. Angsai cikgu ah. Tengok geng, cikgu Wan. Merah geng. Ikan berangan. Mana dah geng? Si punch. Mantap. Aku dah tengah rehat geng. Makan Belanda. Aduh lah, angsai. Sangka ni dengan Dia cedera. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Wah. So aku rasa pertemuan kita setakat ini sajalah. Alhamdulillah. Nak dikatakan menggasa tu bagi aku macam aku perkatakan di episod yang lepas, tempat Cikgu Wan Striker ni memang menjanjikan yang gasak geng. Alhamdulillah. First cast dah strike, second cast pun strike. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana memberi rezeki pada kami, pada aku dan Cikgu Wan Striker. Syukur alhamdulillah. GT ada, ikan berangan ada, kapur ada, ikan karang lah. So target aku loban dapat, target aku GT pun dapat. Alhamdulillah, syukur amin. Macam mana kita hari ni? Alhamdulillah kasih pan semua. Kasih pan. Mantap. Baik, so kita akan repeling. InsyaAllah. Ada masa peluang free tak kerja, kita repeling okay? Ya, insyaAllah. Okay geng, jangan lupa geng. Jangan lupa bantu Cikgu Wan kita geng. Hentak di butang subscribe di channel beliau okay? Okay? Mantap geng. Mantap. Satu angin kaki gasak GT. Okay geng. So, kita berjumpa lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow English. Okay? So, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.